Yo. Ni ambil atuk nenek. Lepas tu kita pada kakak Daiman pergi ambil bil. Seronok kan? Buat blok. Oh, garam belacan. Garam belacan. Ejaan tu ikut dialek sini. Sampai ke Wang Kelian Viewpoint ni, hampa kena lalu jalan yang agak berbukit dan curam. Jalan dia pula ada selekoh yang jenis U-turn sambil mendaki. Silap gaya, hampa akan rasa macam main game Initial D versi Perlih punya. Tapi jangan risau, dari kaki bukit dia tak jauh mana pun, dalam 2 ke 3 km macam tu je. Naik slow-slow, insya-Allah sampai. Viewpoint ni adalah titik tertinggi untuk bukit ni. Selepas daripada viewpoint, laluan dia akan mula menurun dan menuju ke border Wang Kelian, ataupun dalam bahasa Thai, Wang Pracan. Dua, tiga.
rumah ada kan? Dulu rumah ada tapi tak ada. Dia macam mana tangan ni? Macam boleh tembak lah. Tembak. Abang tak mau jalan dulu. Kut jumpa lagi yang best. Dia pelantar, kayak tego ada ego, gali-gali. Oh, gali. Gali. Satu tego. Ni Ubi kayu. ubi kayu. Au. Walnut. Walnut. Walnut ke kak? Walnut. Abang bagi. Oh sedap dik. Abang beli. Dia online ni. Nah. Kalau ambil nak buat pro nak ikut basah. Okey, berjaya bang. Dekat ni tak apa. Walnut nasi walnut ni harga sama juga. Walnut mango pun sama, apa pun sama. Anak ni. Banyak lah. Ulam begini. Balik sekejap lagi lah kita jalan. Ni kita pergi kita ni. Sebab sekejap lagi nak masuk gua dia dah penat. Kena tumpang pasal. Dia ada kafe, dia ada laluan nak masuk Go Klang 2, dia ada Flying Fox. Kalau nak masuk dekat dalam tu bayar asing lah. Okey, yang buka hari ni 4 saja. Rumah Cermin, Flying Fox, kafe dan laluan nak masuk Go Klang 2 lah. Kita nak pergi Go Klang 1, jarak dia daripada kaunter nak pergi Go Klang 1 220 meter. Lepas tu nak kena berjalan kaki masuk dalam sampai belakang 370 meter. Patah balik jalan yang sama 370 meter dan sampai dekat sini 220 meter. Pulau semua sekali 1.2 km lah. Go Klang merupakan satu tempat ekor pelancongan yang terkenal di negeri Perlis. Dia terletak di penghujung utara di antara sepadan Wang Kelian dengan sepadan Siap. Hanya 5 km saja untuk sampai sepadan. Jom kita masuk Gua Kelam. Uma, takut ke? Kawan-kawan, macam hantu kan? Apa cakap itu? Jom masuk. Gelap. Cakap kawan-kawan gelap. Kat dalam gua ni dia sejuk kan. Depan tu tadi panas. Bila hampa masuk dalam ni dia sejuk. Jom kita masuk. Sejuk dalam ni dia.
Ayak adik, ayak mintik. Esok kita nak pergi makan tempat tu ada sungai. Boleh mandi ke? Boleh mandi. Bawa Google. Esok. Abah mandi sekali. Yeay. Esok ke Abah? Esok lah. Yeay. Atuk nenek boleh? Ha? Atuk nenek ikut. Jangan ikut lah. Kat bawah. Dah abang. Nak elok ada orang. Dan simpan kekal. Itu apa? Ada Bud? Ada. Bud mengai dah, Bud mengai. Macam Bud ada orang. Oh ni Arun dah mau ni. Ha ni Arun dah. Ada hari tak balik ni. Oh. Bawa sendiri boleh tak Bud? Boleh lah. Saya pandai bawa Bud. Jom adik, kita naik bot. Jom. Pak dia takut, Pak dia takut. Pak dia masuk gua tadi tu takut. Bot ni toy nu pi pak barong. Oi, bang, kat tadi dah. Ha, naik dulu. Di depan. Abang beli yang macam budak-budak punya. Abang beli satu bot lah. Parking kat situ. Ganti kita nak naik bot kita main je lah. Kalau abang Raja beli bot yang di situ untuk budak-budak, lepas tu kita letak agak air, abang tolak bawah-bawah. Ayahlah kita beli bot betul lah. Bot macam ni lah. Rumah biduk sebelah tu.
tasik Timur Tasuh ni sebenarnya tasik buatan manusia. Tasik ni siap sekitar tahun 1992. Nama Timur Tasuh tu mai dari dua sungai, Sungai Timur dan Sungai Tasuh. Tiap-tiap tahun lebih 100 spesies burung singgah berehat dekat sini sewaktu mereka ni tengah migrasi. Pemandangan pula memang cantik, macam dekat overseas. Tahu je Mak Uzan faham. Apa yang lampu ni tadi? Makan air. Ni rumah punya. Buah ambil buah punya tu. Dia kuih apa tihut? Laksa ni. Laksa ni. Ayahnya laksa. Rapatnya. Daging. 28. Aku yang berlima. Kat lalai tu kita saya undek lah. Tu puyuh ni. Baku rawan. Yo, pucuk baku. Nimbun. Sup daging bung keleo ni. Puyuh. Hai kotor. Uma. Tu. Jom. Abang nampak sesuatu. Cepat. Jom. Uma nampak tak? Apa abang nampak? Nampak. Warna biru. Ada tak warna biru? Saya tengok. Itu biru. Ada. Oh, ada biru Uma. Rumah ekor 10. Biru 3. Yang ni macam tak banyak kat rumah. Satu dia aja. Biru 3, purple 2. Dia boleh beranak ke hak ni ke? Dia ada cara dia. Dia tak jadi. Dia tak jadi sendirilah. Dia banyak-banyak ni tak jadi. Jangka hayat dia 4 tahun ke 5 tahun. Tapi dia akan matilah dalam masa dia akan mati juga lah. Dia besar tak ikan ni? Dia membesar tu 2 lebih jari sikit. Berani.
Dia tu. Tik main kat rumah. Wali dan Frankie. Itu je. Okay, kamu tunjuk kat abah main macam mana. Okey. Okey, sikut. Okey. Yang ni boy Mana adik punya? Jalan kita tengok apa dia kelebihan minyak kasuri ni. Lepas kata cucuk belon perawatan ya tuan-tuan, dengan minyak kasuri kijang ya, kelebihan minyak angkat nak tengok. ada harga. Itu 35 lagi dah yo. 35 ya. Balik yang boleh. Yalah, kita dah pernah main dah dulu sekali. Agi, nasi agi. Selamat datang di Jambi Bawah.
dah turun. Slipper duduk mana? Cuma duduk. Rumah nak mandi. Bukan kata. Dalam lah. Yo. Sejuk. Apa? Sejuk. Sejuk. Sejuk dek. Sejuk ni. Yo. Tak ajak pun. Umar suka mandi. Tepi-tepi apa nak lalu. Abang, mau tak kita beli makanan untuk ikan? Baik, kita tengok kat kaunter tu. Okey. 1, 2. Okey. Ada ikan kakak? Abang ada ikan besar. Elok tahu. Nanti dia keluar. Apa tu? Elok tahu. Tu. Ikan besar. Tu. Ih, besar. Besar. Dia lalu sini. Jom. Oh tu dia lalu tu. Besarnya. Tu lagi tu. Besar. Boleh mancing ni. Memerang tak turun ke dalam ni? Memerang takut. Oh tu lagi banyak ekor besar ni. Ikan patin yang mahal. Bukan patin tu. Dia macam besar. Macam ikan puyuh. kecil. Puyuh kecil. Nak makan. Oh tu lagi tu. Tu. Tu lagi. Weh, banyak
banyak ni ikan besar kat sini. Dia lalu tu. Apa dapat video dia? Rumah tengok je. Rumah jangan naik macam tu, jatuh. Oh tu dia lalu lagi tu. Oh dia lalu tu, dia lalu. Dapat. Kukur. Labi-labi ke kukur ni? Ah, ada kuda-kuda. Kuda-kuda. Kakak, kuda-kuda. Oh, Dia nak makan kamera ni. Wah. Kuda. Tak video. Weh, mi goreng tu best kat tu. Share and share lah. Oh. Okey, air Ana tadi nest. Plastik tu dong. Adik.